Mak Nazro ni, kau makan ubat dulu. Orang tak pakai dah FD ni. Kau takkanlah nak pergi teken gadis kampung. Gadis kampung tu, aduh, gigi pun tak gosok, rambut pun tu kucing-kucal. Tulang saya. Mama gigit nih. Au. Jangan pakai FD. Orang tak pakai lah FD ni. Saya tak faham tu. Ada daripada Johor pergi beli FD dekat Batu Cave. 52,000 dia pergi beli FD. Payah cash. Bodoh ke kenapa? Oh, macam kah? Bodoh! Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Ini bodoh ni. Dia tipu kat orang. Beli FD 52,000. Ada dalam ni tau. Follower saya, bapak dia bengang kat dia. Pergi jual tanah, dapat something. Lepas tu pergi beli FD 52 dekat Batu Cave. Aduh, lepas tu itulah tianggul apalah. Kalau tak kau tianggul. Kau kena tipu dah 52,000 tu. 52,000, aduh. Tak ada otak tu. Itu FC dah boleh pakai tu. FC, dia lompat dua dah. Maknanya daripada FD terus kepada FB. FB baru FC. Saya jual FC 49 je. Wow. 49,900. Ui. No, kata budak kan, otak letak kat kaki ni. 52,000 dia pergi beli. Tak masuk lagi processing fee. Beli cash kena processing fee. Makan ubat dulu. Kau jangan nak tanya FD kat sini. Pasal banyak dah kena tipu dengan FD ni. Ni dalam TikTok ni kan, duk jual FD sampai 52,000. Bina weh betul. Konon-kononnya buat tu tukar ni. Weh, nipu je. Tapi tak apalah duit kau kan. Kau belilah weh. DYN kata FD dah masuk museum dah. FD tu 16,000 je sekarang. 18,000. Aku jual 22 guys. Aku jual 22,000. Yang tu cantik menarik. Yang aku jual 22,000 tu orang Johor juga. Saya lupa daripada mana. Anak muda juga. Dia gila juga FD. Tapi dia kata betul ke 22. Kenapa tak jual dengan harga 50? Budak ni. Aku cabut gigi dia baru